Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua guru-guru dan juga AKP di SK Muazzam Shah. Tuan-tuan, pada pagi ini saya nak menjelaskan atau menaklimatkan 2-3 perkara berkenaan dengan cara pengurusan kursus bagi kita ni bagi tahun 2026. Okey. Jadi untuk tahun 2026 ini kursus kita masih lagi dijalankan seperti biasa. Okey. Kalau merujuk kepada surat yang telah dikeluarkan oleh pihak jabatan, okey, kalau tengok pada surat ni dia kata keperluan mengikuti program pembangunan kompetensi 40 jam setahun bagi warga Kementerian Pendidikan. Okey. Yang ini ni okey, macam biasalah. Okey, yang kedua ni, mesyuarat panel pembangunan sumber manusia telah menetapkan setiap warga KPM perlu menghadiri dan mengikuti program pembangunan kompetensi sekurang-kurangnya 40 jam setahun. Bukan 40 tahun sejam. 40 jam setahun. Okey, lebih mudah daripada tahun lepas lah. Okey, 40 jam setahun mulai tahun inilah. Keutamaan adalah diberikan kepada program pembangunan kompetensi generik dan fungsi yang berkaitan dengan jawatan yang disandang. Okey, program pembangunan kompetensi generik ni maksud dia kompetensi generik ni macam soft skill lah, kemahiran kita. Okey, jadi dia kata sehubungan dengan itu, pelaksanaan dan pemantauan kehadiran bagi sesi pembangunan kompetensi itu perlu direkodkan melalui sistem maklumat pengurusan sumber manusia HARMIS. Okey, susulan pengumuman pemansuhan SPL KPM pada 14 Disember tahun 2025. Okey. Dengan berkuat kuasanya kaedah perekodan latihan melalui HARMIS ini, Pekeliling Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Bilangan 1 2020, penggunaan SPL KPM adalah terbatal. Okey, maksudnya bermula pada tahun 2026 kita tidak lagi menggunakan SPL KPM tetapi kita akan menggunakan sistem HARMIS untuk merekodkan semua laporan-laporan kursus kita. Yang mana pada tahun ini semua kita diminta untuk menyelesaikan 40 jam setahun bagi meningkatkan kemahiran soft skill kita lah untuk kemahiran kompetensi generik. Okey. Kemudian dia kata di dalam surat ini dikemukakan manual perekodan latihan panduan pengguna PPK, program pembangunan kompetensi, yang mana yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita lah untuk melakukannya lah. Maksud surat ni ialah apabila kita nak merekodkan kita punya kursus ataupun latihan. So, apakah program ataupun kategori program yang kita boleh rekod. Okey. Jadi di sini disertakan pertama dia kata kita boleh rekod kursus ataupun latihan. Apa itu kursus dan latihan? Iaitulah dia kata aktiviti latihan berbentuk formal dan berstruktur yang dijalankan secara bersemuka ataupun dalam talian dan juga berterusan anjuran jabatan, bahagian atau individu. Macam contohnya dia kata kursus, seminar, convention, bengkel, workshop, forum, simposium, persidangan, kolegium. Okey. So macam hari ni saya rasa nanti kita akan ada assignment. Jadi tuan-tuan kena rekodkan lah kita punya kursus atau latihan pada hari ini. So kategori apa nak masuk? Masukkan kategori kursus atau latihan. Okey. Dari sudut pengiraan jam, kalau ikut di sini, dia kata tempoh kurang 3 bulan. Tapi untuk yang hari ini, buat sajalah dalam tempoh 3 jam lah. 3 jam hari ini. Buat 3 jam. Baik. Kemudian yang kedua, bila kita nak rekodkan kita punya kursus tu, boleh dari sudut sesi pembelajaran. Okey. Sebarang aktiviti pembelajaran secara bersemuka atau tidak bersemuka. Itu. Termasuklah dalamnya itu
Inilah sesi pemantapan, perkhidmatan awam, program sambutan. Contoh, kalau kita ada sambutan ceramah sempena ceramah pergigian. Okey, bolehlah masukkan itu dalam bahagian sesi pembelajaran. Perhimpunan kita pun masuk dalam sesi pembelajaran. Okey, yang ini. So tuan-tuan boleh slow-slow scroll lah dalam ni. Nanti saya akan lampirkan surat ni dalam grup ladak kita. Okey. Perkiraan jam pun tengoklah kesesuaian. 1 jam ke 30 minit kita pulang pada sesi yang kita buat tersebut. So bila gunakan Hermes ni, semua orang akan bertanggungjawab kepada kursus masing-masing. Saya cuma mengesahkan sahaja. Okey, sebagai ICU mengesahkan sahaja. Tak ada lagi dah sebarang bantuan sihir dan sebagainya, tak ada. Semua kena buat sendiri. Okey. Hatta saya sendiri pun kena buat sendiri. Tak bolehlah kita nak minta bantuan orang lain. Okey. Kemudian tengok kategori yang ketiga, pembelajaran kendiri. Okey, kaedah pembelajaran yang berkonsepkan belajar atas daya usaha sendiri. Sama ada pembelajaran yang melibatkan secara bersemuka dan dalam talian. Termasuklah dalam ni apa? Yang EBSA tu, kemudian pembentangan buku. Inilah pembacaan buku ilmiah dalam bahasa Melayu dan Inggeris yang macam kita selalu buat lah. So dalam bab bacaan buku ni, tuan-tuan kena sertakan sinopsis. Okay, tak perlu present lah. Kan? Yang penting sekali sertakan sinopsis. Yang saya dipahamkan, satu buku kita dapat 6 jam. Okay? Dan tak ada pula limit kata 4 buah buku saja. So semalam masa dibincangkan dalam taklimat tersebut, ada yang mengatakan bahawa memadai kita baca buku je lah. Satu buku 6 jam. Kita nak 40 jam kan. Okay, 6 kali 5, 30. 6 kali 6, 36. 6 kali 7, 42. Kan? So kita boleh fokus pada baca buku untuk mendapatkan 40 jam tersebut. Okay? Tapi terpulanglah pada tuan-tuan untuk menambahbaikkan, tuan-tuan nak buat benda lain pun tak apa. Tapi untuk memenuhi 40 jam tu, untuk mengelakkan daripada nama kita naiklah. So boleh sesuaikan dengan baca buku. Okay? Kemudian kategori yang lain, itu sajalah. Tak ada dah. Okay? So ada berapa? 3. Pembelajaran kendiri, sesi pembelajaran dan juga kursus latihan. Inilah benda yang kita nak masukkan dalam Hermes sebagai bukti kita punya 40 jam berkursus untuk setahun. Okay? Baik, lepas ni saya akan tunjukkan tuan-tuan pula bagaimana cara untuk login dalam Hermes, kemudian cara nak rekodkan dalam Hermes tersebut. Okay? Okey cikgu, untuk merekodkan kursus kita, cikgu masuk Hermes macam biasa, login Hermes macam biasa. Lepas tu cuba masuk dekat program pembangunan kompetensi. Okey, lepas tu pilih permohonan program pembangunan kompetensi, pemilik kompetensi. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, macam ni saya punya lah. Okey, lepas tu buat permohonan baru. Okey. Okey, kita buat contoh hari ni. Hari ni kita ada satu kursus. So nama kursus kita ialah apa? Apa tadi nama? Okey, saya dah copy tadi. Buat hari ni program taklimat ataupun kursus pembangunan kompetensi. Kursus pembangunan kompetensi 40 jam setahun bagi warga KPM. Bagi warga Kementerian Pendidikan. Okey, penganjur kursus buat sekolah. Buat sekolah lah sebab kita buat sekolah hari ni kan. Sekolah, tempat macam mana bilik gerakan lah. Bilik gerakan. Okey, tarikh mula hari ni kita buat petang. Hari ni 22 bulan. Tamatnya pun 2 hari bulan. Jumlah kursus buatlah 2 jam.
00 minit. Okey. So nanti yang dia kata jumlah jam kursus ni tak termasuk tempoh perjalanan dan waktu rehat. Ini nanti kalau kita kursus apa-apa, waktu pergi semua tak tempoh lah. Waktu belajar dia. Kemudian simpan. Okey. Simpan rekod. Okey. Berjaya disimpan. Baik. Okey, nak tengok kita punya rekod tu, dia dekat sini juga. Paparan rekod kompetensi, pemilik kompetensi. Kita tengok sini. Okey. Yang ni nampak macam belum masuk lagi ni. Okey, belum masuk lagi. Okey, nanti yang cikgu buat tu, dia akan dihantar kepada saya. So, saya akan tengok di sini. Ada tak? Dia belum sampai lagi. Belum lagi. Tapi nampaknya macam dah ada. Ni Husna. Husna dia ada hantar dekat saya. Satu. So, nanti yang ni saya akan sahkan lah. Okey, satu. Disahkan. Belasan. Tak payah apa-apa lah. Okey dah tu. Saya hantar. Nanti tentu akan dapat maklumat lah. Yang saya dah sahkan. Saya tuan-tuan punya kursus. So, itulah caranya. Okey, nampak tak ada lagi yang baru buat tadi. Okey, nanti tuan-tuan cuba buat. Kalau sekiranya tak ada juga, saya akan maklumkan kemudian. Sepatutnya ada lah di sini. Okey, ni macam Husna hantar ada dah. Seperti pesanan tengok. Tak ada lagi. Okey, jadi secara asasnya, kita punya kursus-kursus tak pakai lagi SPKPM. Kita menggunakan Harimis lah sepenuhnya. Okey, baik. Itu untuk cara kita mendaftarkan kursus-kursus yang kita jalani sama ada di dalam atau di luar sekolah. Okey, menggantikan SPKPM. Baik. Lepas ni saya nak tunjuk kepada tuan-tuan pula satu sistem untuk kita merekodkan mesyuarat kita di sekolah. Okey cikgu, nanti saya akan letakkan link ni dalam grup Ladap, iaitu meeting at MyScam. Ini sistem bertujuan untuk merekodkan sebarang mesyuarat yang kita jalani di sekolah, menggantikan buku tulis yang kita tulis di bilik gerakan tu lah. Okay, cara nak guna dia ialah tuan-tuan klik saja ni. Okay, nanti dia akan pergi ke paparan antara muka ni. Okay, di sini. Kemudian tuan-tuan pilih peranan. Contoh macam saya lah. Saya ambil Muhammad Harudin. Mana saya punya nama dia? Okey, masuk. Okey. Sekarang ni, ini nanti di sini akan ada nama mesyuarat kita yang hari ni. Saya akan letakkan. Lepas tu cikgu tengok tanda kehadiran, tengok nama mesyuarat, cikgu tanda hadir. Okey. Lepas tu cikgu tanda tangan. Boleh buat kat telefon, boleh buat kat laptop. Kemudian hantar kehadiran. Okey, kehadiran telah dihantar. Lepas tu cikgu log out lah, cikgu keluar. Okey? Itu cara kita daftar mesyuarat kita. So, kita tak payah pakai buku lagi. Jadi, nanti saya akan buat link dalam grup. Ataupun nanti saya ada kesempatan, saya akan buatkan QR di pejabat. Okey? Dan juga saya nak minta bantuan cikgu, satu perkara. Sebab saya tak jumpa lagi cara untuk nak masukkan gambar semua. Gambar saya ada tu kan? Gambar saya ada ni. Sepatutnya semua gambar ada. Tapi saya pun tak jumpa cara. Mungkin ada prompt yang saya miss. Jadi saya tak dapat nak masuk gambar cikgu. Macam kalau di laptop saya ni ada lah. Macam di telefon saya pun ada. Tapi untuk di telefon tuan-tuan, nanti bila tuan-tuan guna kan. So macam ni, kalau aku usah, dia masuk, gambar dia dah ada. Sebab gambar dia saya dah masuk kan. Tapi kemungkinan dekat telefon dia tak ada. Jadi saya minta bantuan tuan-tuan. Nanti tuan-tuan ada free. Tuan-tuan pergi admin. Masuk ke admin ni, password dia, kata laluan dia ialah huruf kecil admin 123. Tuan-tuan masuk. Lepas tu dekat sini. Kawasan guru dan AKP ni. Okay. Tuan-tuan choose file, letak rancangan sekolah. Okay. Yang macam ni dah ada ni. Tapi tak ada kat telefon tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Dia mungkin dia
Dia cuma ikut peranti, dia tak ikut sistem pergi. Okay, dia tuan-tuan tolong simpan logo. Tak buat pun tak apa, tapi kalau tuan-tuan terpaksa buat. Kemudian tuan-tuan pilih nama, tuan-tuan upload gambar tuan-tuan satu. Gambar yang saya ambil itu hari, ya kan, nanti saya akan letak link. So kalau tuan-tuan nak gambar tu, tuan-tuan ambil je lah. Gambar tu dia, save, kemudian upload kat sini. Choose file. Masuklah gambar-gambar semua. Gambar ni semua kan. Semua gambar ni ada kat saya. Tapi saya nak masukkan tu, dalam komputer saya ada, telefon saya ada. Tapi nanti kalau tuan-tuan buka kat telefon tuan-tuan, tak ada gambar tu kat tuan-tuan. Saya tak jumpa cara dia macam mana nak bagi keluar pada semua peranti. Jadi kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan tolong nanti saya letakkan link gambar ni. Tuan-tuan upload sendiri ya. Okey. Jadi kita sudah ada 2 perkara yang saya minta tuan-tuan faham. Satu ialah cara untuk merekodkan kursus dalam Hermes. Yang kedua ialah cara menggunakan sistem perekodan mesyuarat kita. Jadi harap-harap perkara ini tuan-tuan faham. Kalau ada masalah, tuan PM saya. Okey. Jadi kiranya ini taklimat lah kalau nak jumpa nanti tuan mungkin rasa belum tak apa pasal ni kan. Jadi kiranya ini taklimat saya kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dengar bila-bila masa. Okey. Kemudian assignment kita ialah tuan-tuan cuba rekodkan maklumat kursus kita pada hari ini dalam Hermes dan hantar kepada saya. Dan sekiranya saya terima tuan-tuan punya laporan tersebut, report tersebut, saya tak WhatsApp tuan-tuan. Tapi kalau saya tak terima, saya akan WhatsApp. Maksudnya siapa yang tak terima WhatsApp saya, maksudnya dia punya tu adalah yang saya WhatsApp, yang tak ada saja saya akan WhatsApp. Faham tak? Allah, boleh-boleh lah. Siapa yang hantar tapi saya terima, saya tak WhatsApp. Siapa yang hantar tapi saya tak terima, yang tu saya akan WhatsApp. Okey, maksudnya bila tuan-tuan tak terima WhatsApp saya, maksudnya okey lah tu. Okey, apa-apa pun saya akan update dari masa ke masa. Okey, jadi kursus-kursus sebelum ni pun boleh masukkan dalam Hermes, send dalam tu, insyaAllah saya akan cuba sahkan. Dan itulah caranya untuk kita mendaftar kursus kita pada tahun 2026 ni. So, SPL KPM tak ada lagi sebab SPL KPM ni ada banyak problem. Okay, tuan-tuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Have a nice day. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.